Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamalul Azimullah merupakan wartawan cilik dari SK Seri Gemilang. Di belakang terdapat sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Banyak aktiviti yang akan dilakukan pada hari ini. Jom ikut saya. Nama saya penolong kanan hal ehwal murid Ustaz Zalizal. Apakah ucapan Ustaz Zalizal pada hari ini? Ucapan? Ucapan. Selamat Hari Guru buat semua rakan-rakan guru, pemacu reformasi pendidikan negara. Semoga semua guru SK Seri Gemilang jadi guru yang hebat. Okey, terima kasih. Okey. Saya Cikgu Rafendi. Cikgu, bagaimana perasaan cikgu pada hari ini? Cikgu rasa terharu, gembira, sedih, semua ada bercampur-campur. Terima kasih cikgu. Bersama saya Ustazah Samira. Macam mana perasaan Ustazah untuk Hari Guru kali ini? Sangat gembira, seronok dan terharu sebab pagi-pagi tadi selepas subuh Ustazah dah terima ucapan Selamat Hari Guru daripada bekas anak murid Ustazah. Dan Ustazah dapat banyak sangat hadiah ni. Terima kasih. Terima kasih. Okey, itu saja. Okey. Terusnya, saya akan interview seorang budak dari sekolah ini. Anas, macam mana perasaan adik ni? Rasa gembira. Sebab apa? Sebab boleh bagi hadiah kat cikgu-cikgu. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Mari kita menanyakan murid untuk menyoalkan perasaan. Apakah perasaan anda pada hari ini? Saya merasakan sangat gembira. Okey, terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis